mendedahkan rahsia, menakutkan kekacang yang tidak akan didedahkan oleh hospital. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengelakkan dialisis buah pinggang yang lebih menakutkan daripada kanser. Izinkan saya berkongsi kisah Encik Kasim, seorang pesakit berusia 72 tahun yang datang ke klinik saya baru-baru ini. Encik Kasim terkenal di kawasan kejiranannya sebagai seorang yang sangat menjaga kesihatan. Setiap pagi tanpa gagal, beliau akan mendaki bukit dan sepanjang hidupnya tidak pernah menyentuh alkohol atau rokok. Terutamanya selepas menonton sebuah rancangan kesihatan di TV yang mengatakan kekacang baik untuk membersihkan salur darah, beliau mula mengisar badam dan gajus dalam kuantiti yang banyak setiap pagi. Beliau percaya itulah rahsia terbaik untuk mengekalkan kesihatan di usia emasnya. Namun, pada suatu hari, beliau mula perasan setiap kali bangun tidur, kawasan matanya membengkak dan kakinya juga membengkak teruk sehingga kesan stoking tidak hilang sehingga ke petang. Encik Kasim pada mulanya hanya menganggap ia adalah tanda penurunan tenaga biasa disebabkan faktor usia, tetapi keputusan pemeriksaan kesihatannya adalah seperti satu tamparan hebat. Paras kreatininnya yang menunjukkan fungsi buah pinggang telah meningkat sehingga 1.5. Paras ini adalah isyarat yang sangat berbahaya, menandakan fungsi buah pinggangnya telah merosot hampir separuh. Dengan nada sebab menahan kecewa, Encik Kasim berkata kepada saya, "Doktor, sepanjang hidup saya tidak pernah buat perkara yang tidak baik dan sentiasa makan lebih sihat daripada orang lain. Mengapa buah pinggang saya jadi begini?" Tuan-tuan dan puan-puan, kes Encik Kasim ini bukanlah sesuatu yang mustahil berlaku kepada orang lain. Anda pasti akan terkejut jika melihat statistik di Malaysia. 1 daripada 10 rakyat Malaysia akan mengalami penyakit buah pinggang sekurang-kurangnya sekali seumur hidup mereka. Angka ini mencecah 13% bagi lelaki dan hampir 10% bagi wanita. Masalahnya, buah pinggang tidak menunjukkan sebarang kesakitan atau gejala yang boleh dirasai. Sehinggalah lebih 70% daripadanya telah rosak. Seperti seorang pekerja yang rajin dan senyap-senyap menguruskan semua kerja rumah dan tiba-tiba rebah pada suatu hari buah pinggang kita juga rosak dalam diam. Walaupun anda tidak merasakan sebarang ketidakselesaan sekarang, anda sama sekali tidak boleh leka. Buah pinggang adalah seperti penapis yang menyingkirkan bahan buangan dari badan kita. Sama seperti paip saliran di pangsapuri lama yang tersumbat akan menyebabkan seluruh rumah menjadi kotor. Jika buah pinggang kita berhenti berfungsi, badan kita akan dipenuhi toksin. Akibatnya anda mungkin terpaksa bergantung pada mesin dialisis seumur hidup untuk menapis darah atau perlu menjalani pembedahan besar. Terutamanya apabila usia kita meningkat, keupayaan menapis ini secara semula jadi akan menjadi lemah, menyebabkan buah pinggang kita menjadi sangat sensitif terhadap setiap makanan yang kita ambil tanpa berfikir panjang. Jika anda teruja dengan video hari ini, sila tekan butang suka sekarang dan tinggalkan komen dengan perkataan fokus. Setiap klik daripada anda akan menjadi pendorong besar untuk menyampaikan maklumat penting ini kepada lebih ramai warga emas. Baiklah, mari kita mulakan sekarang. Apa yang akan saya sampaikan ini bukanlah sekadar pengetahuan kesihatan biasa, tetapi panduan hidup yang akan menentukan sisa hidup anda. Jika dalam laporan pemeriksaan kesihatan anda, paras kreatinin anda menunjukkan 1.3 atau lebih tinggi, anda perlu segera membuang 3 jenis kekacang yang akan saya sebutkan ini dari meja makan anda. Malah, keluarkan terus dari kabinet dapur anda dan jauhinya. Ini bukan soal menjimatkan wang, tetapi ini adalah amaran terakhir untuk mengelakkan buah pinggang anda yang berharga daripada rosak sepenuhnya. Saya akan jelaskan satu persatu sebab yang mengejutkan mengapa kekacang ini menjadi racun kepada badan kita. Pertama, kekacang yang perlu anda jauhi segera ialah gajus.
Ramai warga emas menyukainya kerana teksturnya yang lembut, tetapi bagi mereka yang mempunyai fungsi buah pinggang yang lemah, gajus adalah seperti bom jangka. Dalam 100 gram gajus terkandung 660 mg kalium dan 593 mg fosforus. Biar saya terangkan mengapa angka ini menakutkan. Buah pinggang kita berperanan seperti pintu air di empangan. Jika terdapat terlalu banyak kalium dalam badan, ia akan membuka pintu untuk membuangnya, dan jika kurang, ia akan menutup pintu untuk menyimpannya. Namun, apabila fungsi buah pinggang lemah, pintu air ini akan rosak. Jika anda terus makan gajus yang kaya dengan kalium dalam keadaan pintu air yang rosak, kalium akan terkumpul dalam badan pada tahap yang tidak dapat dikawal. Apabila keadaan hiperkalemia kalium tinggi dalam darah berlaku, otot badan akan menjadi lemah dan anda mungkin mengalami aritmia, iaitu degupan jantung yang tidak teratur. Kandungan fosforus juga menjadi masalah. Fosforus yang tidak dapat disingkirkan dan terkumpul dalam darah akan mencuri kalsium dari tulang kita dan mengeraskan dinding salur darah menjadi seperti batu. Ini secara tidak langsung menjadi jalan pintas kepada aterosklerosis di mana salur darah tersumbat. Kedua yang perlu anda berhati-hati ialah badam, yang sering dianggap sebagai raja kekacang. Mereka yang pernah mengalami batu karang atau mempunyai paras fungsi buah pinggang yang tidak stabil sama sekali tidak boleh makan badam. Badam mengandungi sebatian bernama oksalat dalam jumlah yang jauh lebih tinggi berbanding kekacang lain. Berdasarkan 100 gram badam panggang, ia mengandungi sebanyak 469 mg oksalat, iaitu 2 kali ganda lebih tinggi daripada gajus yang saya sebutkan tadi. Oksalat ini apabila bertemu dengan kalsium dalam air kencing kita akan membentuk batu karang yang sangat keras dan tajam. Batu karang yang tajam ini akan mencederakan dan menyebabkan kerosakan fizikal pada tisu buah pinggang semasa ia melaluinya. Ia boleh diibaratkan seperti penapis air yang dipenuhi serpihan kaca tajam yang akhirnya mengoyakkan penapis itu sendiri. Apabila saya menjelaskan perkara ini kepada Encik Kasim, beliau terkejut dan berkata, "Doktor, saya tak sangka badam rangup yang saya makan setiap hari kerana fikir ia baik untuk kesihatan. Rupa-rupanya seperti duri yang menikam buah pinggang saya. Susah betul nak percaya." Yang terakhir, yang ketiga yang perlu dielakkan ialah kacang pistachio dan kacang tanah. Pistachio bukan sahaja mempunyai kandungan kalium yang sangat tinggi, malah produk yang dijual di pasaran selalunya direndam dalam garam untuk menambah rasa. Bagi buah pinggang, bukan sahaja kalium itu toksik, tetapi natrium, iaitu garam, adalah musuh terbesarnya. Kacang tanah, walaupun tergolong dalam keluarga kekacang, juga mempunyai kandungan kalium yang agak tinggi. Terutamanya mentega kacang yang dimakan dalam bentuk sapuan, ia penuh dengan gula dan garam yang memberikan serangan berganda kepada buah pinggang. Jika anda rasa maklumat hari ini juga penting untuk rakan-rakan dan kenalan anda, sila kongsikan video ini kepada rakan atau keluarga anda sekarang. Satu butang kongsi daripada anda mungkin boleh menyelamatkan buah pinggang seseorang yang berharga. Baiklah, dalam bahagian seterusnya saya akan memberitahu anda tentang 3 jenis kekacang ajaib yang boleh menyelamatkan buah pinggang yang sedang rosak. Pastikan anda menekan butang langgan dan butang notifikasi. Jadi adakah ini bermakna orang yang mempunyai masalah buah pinggang tidak boleh makan kekacang langsung? Tidak. 3 jenis kekacang yang akan saya sebutkan ini sebaliknya adalah penyelamat yang boleh memulihkan buah pinggang anda yang sedang merosot. Ini adalah hasil yang telah saya sahkan selama lebih 30 tahun merawat pesakit buah pinggang. Jika anda makan 3 jenis ini dengan betul, paras kreatinin anda pasti akan bertambah baik. Yang pertama ialah kacang macadamia. Jika anda pesakit buah pinggang, tukar semua snack anda kepada kacang macadamia mulai hari ini. Macadamia digelar raja segala kekacang.
Tetapi bagi pesakit buah pinggang, ia bukan sekadar raja tetapi talian hayat. Mengapa? Kerana kandungan kalium dan fosforus dalam macadamia jauh lebih rendah berbanding kekacang lain. Jika dibandingkan dengan gajus atau badam, kandungannya hanyalah separuh. Ini bermakna ia tidak membebankan buah pinggang. Itu sahaja sudah cukup bagus. Tetapi macadamia mempunyai satu lagi komponen yang menakjubkan. Ia adalah sejenis minyak istimewa yang dipanggil asid palmitolik. Jika nama ini sukar diingat, anggap sahaja ia sebagai ejen pemadam api khas untuk buah pinggang. Dalam proses kerosakan buah pinggang, keradangan mikro sentiasa berlaku di dalamnya. Bahan radang inilah yang memusnahkan tisu buah pinggang sedikit demi sedikit. Komponen minyak istimewa dalam macadamia ini bertindak sebagai ejen pemadam api yang memadamkan kebakaran dalam buah pinggang. Selain itu, macadamia juga membantu mengawal paras gula dalam darah. Apabila pesakit buah pinggang yang juga menghidap kencing manis memakan macadamia, ia membantu insulin berfungsi dengan lebih baik sekaligus menghalang kerosakan buah pinggang yang lebih teruk. Hanya 10 hingga 15 biji sehari sudah mencukupi. Yang kedua ialah walnut. 6 biji walnut sehari boleh melindungi salur darah yang menuju ke buah pinggang anda. Walnut mengandungi komponen minyak berharga yang dikenali sebagai pelindung salur darah berasaskan tumbuhan dalam kuantiti tertinggi di antara semua kekacang. Dalam istilah perubatan yang sukar, ia dipanggil ALA. Tetapi bagi warga emas, ingat sahaja ia sebagai pembersih salur darah semula jadi. Buah pinggang sebenarnya adalah gugusan salur darah yang besar. Salur darah yang sangat halus, saling berjalin seperti sarang labah-labah untuk menapis darah. Dan salur darah ini perlu bersih agar buah pinggang dapat berfungsi dengan baik. Komponen pembersih semula jadi yang terdapat dalam walnut ini menguatkan dinding salur darah mikro di buah pinggang, mengurangkan keradangan dan melancarkan peredaran darah. Buah pinggang dan jantung adalah seperti adik-beradik. Wawi adalah ubat terbaik yang melindungi kedua-dua organ ini serentak. 6 hingga 7 biji walnut sehari sudah memadai. Jika makan lebih, kalorinya akan menjadi tinggi, jadi makanlah sekadar itu sahaja. Yang ketiga ialah biji rami. Namun apabila anda makan biji rami, anda wajib minum air bersamanya. 1 sudu besar biji rami dengan segelas air. Inilah nisbah emasnya. Mengapa air begitu penting? Kerana biji rami bertindak seperti magnet yang menarik bahan buangan dalam badan kita. Biji rami sangat kaya dengan serat diet dan komponen ini akan berubah menjadi seperti gel apabila bertemu air di dalam usus. Kemudian ia akan menangkap sisa buangan dan toksin yang tidak dapat ditapis oleh buah pinggang dan membawanya keluar bersama najis. Biji rami seolah-olah membantu buah pinggang melakukan kerja pembersihan yang berat. Dengan kata lain, makan biji rami adalah seperti menghantar seorang pekerja yang boleh diharap kepada buah pinggang anda yang letih. Namun, hadkan pengambilan biji rami kepada 1 sudu besar sehari dan pastikan ia diambil bersama air untuk mendapatkan kesannya sepenuhnya. Tetapi mari kita perbetulkan satu salah faham tentang buah berangan. Ramai orang beranggapan buah berangan tidak baik untuk buah pinggang, tetapi ini adalah salah faham. Buah berangan mempunyai kandungan komponen pembentuk batu karang yang sangat rendah. Jadi ia selamat untuk pesakit batu karang. Cuma buah berangan tinggi kandungan kanji iaitu gula. Jadi hanya mereka yang menghidap kencing manis perlu berhati-hati. Bagi yang tidak menghidap kencing manis, anda boleh makan buah berangan tanpa masalah. Akhir sekali, saya akan memberitahu anda tentang pembunuh tersembunyi yang lebih menakutkan daripada kekacang. Ia adalah ubat penahan sakit anti radang yang anda ambil tanpa berfikir panjang. Ubat-ubatan yang anda beli terus dari farmasi apabila sakit pinggang atau lutut. Ubat-ubatan ini menyekat laluan darah ke buah pinggang
Ia adalah punca utama yang menaikkan paras kreatinin dalam sekelip mata. Menjaga pengambilan kekacang adalah penting, tetapi lebih penting lagi untuk berhati-hati dengan ubat-ubatan yang kuat ini. Jika kesakitan anda teruk dan perlu mengambil ubat, pastikan anda berunding dengan doktor terlebih dahulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang anda sudah tahu jawapannya bukan? Buang gajus dan badam dan gantikannya dengan macadamia, walnut dan biji rami. Jika video hari ini bermanfaat, sila tekan butang langgan dan butang notifikasi sekarang juga. Saya akan terus membawakan maklumat yang lebih mudah dan tepat untuk kesihatan buah pinggang anda. Sekarang mari saya jelaskan secara terperinci bagaimana untuk mempraktikkannya. Encik Kasim pernah bertanya kepada saya, "Doktor, saya sudah faham teorinya dengan sempurna, tetapi bilakah waktu yang paling sesuai dalam rutin harian saya untuk memakannya agar buah pinggang saya mendapat manfaat terbaik?" Ya, betul. Sebaik mana pun ubat, jika tidak tahu cara pengambilannya, ia tidak akan berkesan. Begitu juga terdapat jadual emas untuk menyelamatkan penapis dalam badan kita. Ikuti rutin 24 jam ini setiap hari untuk memulihkan buah pinggang anda. Sebaik sahaja anda bangun pagi, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah minum segelas air suam secara perlahan-lahan. Sepanjang malam, buah pinggang telah bekerja keras menapis bahan buangan dan segelas air ini bertindak sebagai pembilas yang membersihkan sisa-sisa tersebut. Selepas itu, makan 6 biji walnut. Komponen lemak berfaedah dalam walnut mempunyai kadar penyerapan tertinggi ketika perut kosong. Ia seperti meletakkan minyak pada mesin di awal pagi agar ia dapat berjalan lancar. Sejurus selepas makan tengah hari, ambil 1 sudu besar biji rami. Anda boleh mengisarnya menjadi serbuk dan taburkan di atas nasi atau campurkan dalam lauk sayuran anda. Di sini ada satu peraturan penting. Biji rami mesti diambil bersama air yang mencukupi, kira-kira 2 cawan kertas. Serat diet dalam biji rami apabila bertemu air akan berubah menjadi gel lekat di dalam usus lalu mencengkam toksin dalam badan kita dengan kuat dan membawanya keluar. Jika anda hanya makan biji rami tanpa air, ia sebaliknya boleh mengeras di dalam perut dan menyebabkan sembelit. Jadi sila ingat perkara ini. Sekitar jam 3 atau 4 petang, apabila anda terasa ingin mengunyah sesuatu, makan 10 biji macadamia sebagai snack. Pada waktu ini, paras gula dalam darah biasanya menurun dan anda akan merasa kurang bertenaga. Macadamia adalah snack berkhasiat terbaik yang dapat membekalkan tenaga tanpa membebankan buah pinggang. Namun, sebaik mana pun ia untuk badan, pastikan jumlah pengambilan harian tidak melebihi 30 gram. Bagi mereka yang mempunyai masalah buah pinggang, obesiti akibat pengambilan kalori berlebihan akan menjadi satu lagi beban. Dan untuk makan malam adalah lebih baik untuk makan lebih banyak sayur-sayuran segar berbanding daging merah. Terutamanya sayur-sayuran yang kaya dengan vitamin seperti lada benggala atau brokoli, ia bertindak sebagai pemangkin yang membantu komponen baik daripada kekacang berfungsi dengan betul di seluruh badan kita. Baiklah, sekarang saya akan menjawab dengan jelas 3 soalan yang sering ditanya di ruangan komen atau di klinik. Soalan pertama, ramai yang bertanya, "Doktor, paras kreatinin saya 1.1, bukankah itu normal?" Di sinilah letaknya perangkapnya. Paras kreatinin ditentukan oleh jisim otot badan kita. Bagi warga emas atau wanita yang mempunyai jisim otot yang kurang, parasnya mungkin kelihatan rendah dan normal walaupun buah pinggang mereka sedang merosot. Oleh itu, saya syorkan jika anda berusia lebih 70 tahun, jangan hanya bergantung pada ujian kreatinin sahaja. Minta untuk melakukan ujian tambahan yang dipanggil cystatin C. Ini adalah penunjuk yang sangat tepat yang memberitahu anda usia sebenar buah pinggang anda tanpa mengira jisim otot. Kedua, ada yang bertanya tentang langkah berjaga-jaga sebelum ujian. Pada hari sebelum ujian buah pinggang, elakkan makan daging merah seperti daging lembu atau kambing. Protein dalam daging apabila diuraikan boleh menaikkan paras kreatinin buat sementara waktu.
Anda juga harus mengelak daripada mengangkat barang berat secara tiba-tiba atau melakukan senaman berintensiti tinggi. Apabila otot digunakan secara berlebihan, paras kreatinin boleh melonjak menjadikannya sukar untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Akhir sekali, ada yang bimbang paras saya sudah tinggi melebihi 1.8, adakah sudah terlambat untuk bermula? Sama sekali tidak terlambat. Walaupun buah pinggang yang telah rosak sukar untuk pulih. Apabila kita meninggalkan tabiat buruk dan mengambil makanan yang baik, fungsi buah pinggang yang masih ada akan mula bekerja dengan lebih efisien. Jangan berputus asa kerana dengan hanya melambatkan kadar kerosakan dan mengekalkan keadaan semasa, anda sudah boleh menjauhkan diri daripada risiko dialisis. Apabila saya menceritakan perubahan Encik Kasim, hati saya turut berasa bangga. Seperti yang dinasihatkan, beliau segera berhenti makan gajus dan badam dan beralih kepada walnut dan biji rami. Dalam masa 3 bulan, bengkak pada badannya hilang sepenuhnya. Apa yang lebih penting, beliau sangat gembira kerana badannya yang terasa berat kini menjadi ringan dan wajahnya tidak lagi bengkak pada waktu pagi. Anda juga cuba amalkan jadual yang saya berikan ini selama seminggu sahaja. Badan anda akan menjadi yang pertama merasai perbezaannya. Bagi anda yang akan mula mengamalkan rutin ini sekarang, sila tinggalkan komen dengan perkataan saya akan amalkan. Dan alangkah baiknya jika anda juga boleh memberikan kata-kata semangat kepada komitmen orang lain di ruangan komen. Saya berharap ruang ini dapat menjadi tempat di mana warga emas kita saling memberi galakan dan menjadi sihat bersama-sama. Amalan kecil anda akan membawa perubahan kesihatan yang luar biasa. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya akan merumuskan perjalanan panjang yang telah kita lalui hari ini dalam 3 baris ayat yang mudah diingati. Pertama, bagi mereka yang bimbang tentang paras fungsi buah pinggang, hentikan segera pengambilan gajus, badam dan pistachio yang mempunyai kandungan kalium dan fosforus yang berlebihan dan tukar diet anda kepada macadamia, walnut dan biji rami. Kedua, apabila menjalani ujian buah pinggang, selain daripada paras kreatinin yang keputusannya boleh berbeza mengikut jisim otot, minta juga ujian cystatin C untuk mengetahui usia sebenar buah pinggang anda. Ketiga, amalkan minum 2 liter air sehari secara sedikit-sedikit tetapi kerap untuk membersihkan penapis buah pinggang dan pengambilan ubat penahan sakit anti radang yang mengganggu aliran darah ke buah pinggang mesti diputuskan dengan berhati-hati selepas berunding dengan doktor. Pasti ramai yang ingin tahu tentang keadaan Encik Kasim yang berusia 72 tahun itu selepas 6 bulan. Encik Kasim menjadikan prinsip-prinsip mudah tetapi berkesan yang saya kongsikan ini sebagai keutamaan utama dalam hidupnya. Tanpa terlepas satu hari pun, setiap pagi beliau memulakan harinya dengan segelas air suam untuk membuka pintu buah pinggangnya dan mengambil walnut, macadamia serta biji rami mengikut masa yang ditetapkan. Beliau juga dengan tegas menjauhi makanan masin kegemarannya dan ubat penahan sakit yang kuat. Selepas 6 bulan berlalu, penampilan Encik Kasim yang melangkah masuk ke bilik rawatan adalah sangat berbeza berbanding kali pertama saya bertemu dengannya. Bengkak di wajahnya telah hilang sepenuhnya dan matanya penuh dengan keceriaan. Keputusan ujiannya lebih menakjubkan. Paras kreatininnya yang pernah mencecah 1.5 telah turun mendadak ke 1.1 berada dalam julat normal. Keupayaan buah pinggangnya untuk menapis darah juga menunjukkan ia menjadi lebih muda dan kuat berbanding 6 bulan yang lalu. Sambil menggenggam erat tangan saya, Encik Kasim berkata, "Terima kasih doktor. Sekarang saya tidak lagi perlu terjaga malam kerana kaki bengkak dan badan saya terasa ringan seperti terbang setiap kali bangun pagi." Apa yang paling penting, beliau berkata bahawa dunia kini kelihatan indah semula kerana beliau boleh berjalan-jalan dan melancong bersama cucu-cucunya yang tersayang tanpa sebarang kerisauan.
Melihat senyuman cerianya, saya sebagai seorang doktor juga merasakan kepuasan yang tidak terhingga dan kebahagiaan yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, buah pinggang adalah benteng terakhir badan kita dan penapis kehidupan. Namun, bagaimana kita melayan buah pinggang kita, begitulah tindak balas jujur yang akan diberikannya. Pengetahuan yang saya kongsikan hari ini tidak boleh terhenti setakat tahu sahaja. Tindakan anda pergi ke dapur dan memeriksa kabinet sebaik sahaja. Menonton video ini adalah langkah pertama untuk menyelamatkan buah pinggang anda. Tindakan kecil membuang kekacang yang merosakkan badan anda dan menggantikannya dengan kekacang yang menyihatkan akan membawa hari tua anda ke pangkuan keluarga yang mesra, bukan di dalam wad hospital yang dingin. Ungkapan era 100 tahun kini sudah menjadi biasa. Tetapi hidup 100 tahun tanpa kesihatan bukanlah satu rahmat. Kebijaksanaan untuk menjaga dan mengurus buah pinggang anda sendiri adalah pelaburan terbaik yang akan menjadikan separuh kedua hidup anda lebih bersinar. Saya amat berharap kisah yang saya sampaikan hari ini akan menjadi benih berharga yang membawa perubahan sihat dalam kehidupan anda dan semua orang yang anda sayangi. Jika apa yang anda pelajari hari ini benar-benar menyentuh hati anda, kongsikan video ini dengan segera kepada kenalan berharga di sekeliling anda. Satu klik kongsi daripada anda mungkin boleh menjadi talian hayat bagi seseorang untuk mengelakkan penderitaan besar seperti pemindahan buah pinggang atau dialisis. Saya juga akan sentiasa berada di sisi anda dan akan kembali dengan maklumat perubatan yang lebih tepat dan mesra. Terima kasih kerana memberi tumpuan dan mendengar sehingga akhir. Saya dengan tulus mendoakan agar anda semua dapat menjalani hari-hari yang cergas dengan buah pinggang yang sehat. Sentiasalah sihat dan sentiasalah bahagia. Jika video hari ini banyak membantu anda, jangan lupa untuk menekan butang langgan, suka dan juga tetapan notifikasi. Perhatian ikhlas anda adalah sumber motivasi terbesar bagi saya untuk menyelidik dan menyampaikan maklumat yang lebih baik kepada anda. Sekian dari saya, doktor utama anda. Sehingga kita bertemu lagi, saya Dr. Rizwan Syafiq dari Teman Kesihatan.